Masak cuka ataupun masak jeruk utara ni memang favourite suami. Ikan nyonyok sedia untuk digoreng. Inilah bahan-bahan yang digunakan dalam masak cuka utara. Panaskan minyak dan kita tumis hal bercampur. Bila dah naik bau, kita akan masuk pula dengan serai. Kita tumis serai sampai dia kekuningan. Masukkan pula bawang putih, bawang merah dan halia. Kita kacau dan lada lembut. Seterusnya kita masukkan campuran cuka dan air. Masak cuka ni kalau lagi masam lagi sedap, tapi bergantung ikut selera masing-masing. Kemudian kita masuk pula ikan yang telah kita goreng tu. Dan kita kacau biar dia sebati dengan kuah. Kalau kuah kurang, kita boleh tambah air atau cuka. Kemudian kita masukkan bawang besar yang telah kita potong baji. Kita kacau biar dia nampak lembut sedikit. Kemudian kita masukkan sedikit kunyit dan garam. Kunyit ni untuk bagi dia nampak kuning, nampak cantik sikit. Akhir sekali kita masukkan bahan hiasan, cili merah dan cili api. Okey, sedia untuk dihidang. Tengok masakan di sini pun dah rasa terliur. Dengan nasi memang bertambah, walau hanya dengan satu lauk ni. Resepi yang cukup simple dan sedap dimakan bila-bila masa. Selamat menjamu selera.